قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السلام قبل الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت التعلم بالتعليم، التذكر بالتذكير، ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير، ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. اللهم صل الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وكل زمن. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selamanya kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan faham sedar segar bahwasanya Allah jualah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi sebab paling utama dan mulia sehingga diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke alam ini. Justru berbanyakkan oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat menjadi asbab kita dibangkitkan dan didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Insya-Allah pada malam ni mengisi ruang i'tikaf tuan-tuan yang mulia, menantikan masuknya waktu isyak, bakal kita bawakan perkongsian daripada kitab Asyaratus Sa'ah susun karang daripada Dr. Yusuf Wabil pada muka surat yang ke-124, tajuk ke-27 di bawah tajuk tanda-tanda kecil kiamat. Hadis yang dimuatkan daripada Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Wabil adalah satu hadis yang direkodkan daripada Musnad Imam Ahmad yang dinyatakan jalurnya daripada Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu qauman yahdhabuna fi akhir az-zaman bis-sawad kahawasil al-hamam la yurihu raihatal jannah. Yang bermaksud pada akhir zaman kelak akan ada orang-orang tua, orang-orang yang sudah lanjut usia, yang memiliki pada mereka uban, mewarnakan rambutnya dengan warna hitam. Mereka ini tidak akan mencium bau syurga. Apa yang tersebut dalam hadis ini telah menjadi kenyataan pada masa sekarang ini kerana telah ramai
orang yang warna, yakni mengubah warna janggut dan rambutnya dengan warna hitam. Kaum muslimin sekarang ini membentuk dan mengubah suai janggut dan mencukur jambang dan janggut, serta membiarkan rambut yang ada di atas dagu mereka. Kemudian mereka celup dengan warna hitam untuk kelihatan lebih cantik. Ibnul Jauzi dalam ulasannya menyebutkan bahawa boleh jadi dimaksudkan dengan mereka tidak akan mencium bau syurga itu disebabkan tingkah laku dan perbuatan atau i'tiqad mereka, bukan semata-mata kerana mewarnakan rambut itu. Adapun mewarnakan rambut itu hanya merupakan ciri mereka sahaja. Sebagaimana ciri kaum Khawarij ialah dengan mencukur rambut, meskipun mencukur rambut itu sendiri adalah tidak haram. Kata Ibnu Jauzi, dengan meletakkan betapa perkataan la yurihuna raihatal jannah adalah merujuk bukan pada perubahan warna dan juga bukan perlakuan melakukan pewarnaan rambut itu, tetapi lebih kepada tujuan diwarnakan untuk menunjukkan ruang usianya semakin muda, ataupun lebih kepada usaha untuk menipu daya. Dalam ruang yang sama disebutkan betapa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mewarnakan rambut dan janggut dengan warna hitam. Riwayatkan dalam kitab sahih daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, pada hari Fathu Mekah, Abu Quhafah yang rambut dan janggutnya sudah putih seperti pohon tharamah yang serba putih bunga dan buahnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghayyiru hadha bi syai'in wajtanibu as-sawad." Yang mana bermaksud ubahlah ini, merujuk kepada uban itu dengan diwarnakan. Wajtanibu as-sawad, tetapi jauhilah warna hitam. Dalam perihal berkaitan dengan tajuk orang tua berlagak seperti anak muda, maka tujuh tumpunya adalah berkaitan dengan perihal betapa kelompok tertentu yang sudah menjengah usia yang mungkin menyebabkan rambutnya sudah putih seluruhnya ataupun sebahagiannya, mengambil keputusan untuk mewarnakan semula. Dan bila diwarnakan pula menggunakan warna asal rambut itu. Perbincangan berkaitan dengan mewarnakan rambut ini ada disebutkan kaitannya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, iaitu perihal berkaitan uban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama perlu untuk diambil ingat, hukum mewarna rambut adalah dibenarkan beserta syarat. Antara perkara yang perlu untuk dilihat adalah mewarnakan rambut itu menggunakan dua benda. Satu disebutkan dengan al-hina, yang keduanya adalah al-katam. Hina ini adalah satu jenis daun yang kita kenal sebagai inai, dan warnanya akan menjadi jingga kemerah-merahan, reddish orange. Dan kemudian keduanya adalah katam. Al-katam sejenis tumbuhan yang ada di Yaman dan digunakan untuk mewarna rambut. Kesan warna daripada daun katam ini, dia lebih kepada merah kehitam-hitaman atau merah gelap. Kalau ikut dalam jenis warna disebut situ mahogani. Dia ada shellac. Kita duk shellac itu dia ada jenis oak, dia ada jenis pine, dia ada satu jenis color tu dia gelap sikit, dia mahogani. Dia merah ada tapi dia kehitam-hitaman lah, dia gelap pekat. Dan bila disebutkan tentang perkara ini, secara
luhurnya baginda Nabi SAW tidak mewarnakan rambut, kerana jumlah uban Nabi SAW tidaklah banyak, hanya berbelas-belas dalam beberapa riwayat. Ada juga mengatakan dalam beberapa helai dalam beberapa riwayat. Itu pun melihat pada fasa para sahabat meriwayatkan perkara tersebut. Ada fasa Mekah, ada fasa Madinah, ada fasa mendekat kepada kewafatan. Bila disebutkan tentang usaha kelompok tertentu yang Nabi tandakan, yang mewarnakan rambut semata-mata untuk menampakkan diri dia muda, ini adalah larangan. Kalau mewarnakan rambut warna hitam, ia adalah satu benda yang tidak dibenarkan. Dalam fatwa disebutkan kalau asal rambut itu warna hitam, dia tak boleh warna balik dengan warna hitam. Kalau rambut dia asal warna mungkin belang, perang, ataupun jenis color rambut dia nak merah, maka bila dia bubuh color hitam, sebahagian mengatakan harus, sebahagian lagi mengatakan tetap tidak boleh. Sebab hitam pada rambut itu bukan isu warna, tapi isu penampakan usia. Ini kena jelas. Lepas tu kalau ada orang kata ni inai hitam ni boleh, dia inai itu boleh, hitam tu yang tak boleh. Sebab bila dia ada hitam, maka dia revive balik usia seseorang. Kalau tak percaya, hak mana yang duk ada rambut putih, balik lagi bubuh kena hitam, esok tak tahu orang ingat nantu siapa lah. Padahal tu buat betul. Sebab dia warna tu main peranan. Sebab tu bila disebutkan oleh baginda Nabi SAW berkaitan dengan la yurihu raihatan jannah, memaksudkan kepada kelompok yang suka scam, yang suka fraud, yang suka buat benda fake. Dia nak menipu orang, dia usaha untuk menampakkan diri dia muda atas alasan dan juga tujuan tertentu. Bahkan dalam kitab ini Dr. Yusuf Wabil, dia menyebutkan ada orang yang membentuk dan mengubah suai janggut. Dia tambah satu lagi dengan mengikut trend-trend semasa. Zaman dulu orang duk pakai taruh jambang, dia pun taruh jambang. Tapi taruh jambang dia tu dengan keperluan trend, bukan dengan keperluan fitrah insani, bukan manusiawi, bukan ibadah. Maka selama dia duduk dalam kitaran itu, ini adalah satu kerisauan bagi setiap orang yang duduk dalam situasi itu. Islam bukan membantutkan seseorang untuk berfashion, tidak. Tetapi kena pastikan betapa tujuan kita melakukan itu adalah untuk dijadikan sebagai titik mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tambah lagi Dr. Yusuf Wabil, dan mereka celup dengan warna hitam untuk kelihatan kemas, cantik. Dan of course benda itu dibuat untuk menampakkan muda. Dan kerana itu juga bila disebutkan tentang uban, kalau orang tu dia muda tapi dia ada satu genetik punya isu, maka rambut dia jadi memutih, usia baru mungkin 15 tahun, 16 tahun, maka kalau dia nak mewarnakan rambut boleh, cuma warna rambutnya juga tetap duduk dalam keadaan selain daripada hitam, untuk mendapatkan balik apa yang disebutkan sebagai tegahan dan larangan baginda Nabi SAW, dan dia termasuk dalam orang yang ittiba' pada perintah Nabi SAW. Tapi kalau dia ambil juga oleh hitam, disebabkan oleh usianya masih muda, cuma dia ada penyakit yang mana rambut tu mungkin keluar dengan warna uban, maka itu adalah satu benda yang sebahagian ulama mengatakan dia bersalahan dengan sunnah baginda Nabi SAW. Dan begitu juga ketetapan yang disebutkan tentang tujuan diwarnakan rambut, itulah yang menjadi penyebab kenapa Nabi SAW mengatakan tidak mencium haruman syurga, yang kapasiti ataupun kejauhan untuk mencium haruman syurga adalah begitu jauh. Tetapi disebabkan oleh satu orang yang warnakan rambut untuk menampakkan muda, ada nilai penipuan, tipu daya di situ, maka mereka inilah termasuk dalam kalangan tidak akan mencapai syurga.
dan mereka berkekalan melakukan perkara itu. Maksudnya itu uban ini, orang Arab menyatakan asyaibu zinatur rajul. Uban adalah perhiasan bagi lelaki, menunjukkan satu orang lelaki yang kuat bekerja, satu orang lelaki yang begitu kental, satu orang lelaki yang wise, yang bijaksana, yang berilmu. Dan uban ini adalah satu perkara menunjukkan tingkat kemampuan seseorang lelaki itu lebih baik daripada orang yang tidak ada uban. Bahkan dalam satu riwayat juga disebutkan oleh Imam At-Tirmizi, dimuatkan juga oleh Imam Ahmad, yang disebutkan masyaba syaiba fi al-Islam illa kanat nuran yaumil qiyamah. Tiada sehelai uban tumbuh dalam Islam melainkan ia menjadi cahaya pada hari kiamat. Takkan ada orang Islam yang ada uban padanya melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya di hari kiamat. Bersandar kepada satu hadis hasan yang diriwayatkan daripada Imam Tirmizi, baginda Nabi SAW bersabda, asyaibu nurun fi wajhil mu'min. Sesungguhnya uban adalah cahaya pada wajah orang beriman. Cuma tinggal lagi perkara ini perlu diuruskan dengan kaedah berdamai dengan takdir. Macam mana kita boleh meletakkan diri, menerima betapa fitrah insan akan berhadapan dengan proses penuaan. Beruntung bagi orang yang ada uban dalam kategori melalui fasa kehidupan yang panjang, sebab dia sempat beruban. Ada orang yang tak sempat beruban, dah pun kembali ke rahmatullah. Ada orang yang tak pernah tumbuh uban dan dia tidak lagi hidup atas muka bumi. Kita, Allah Ta'ala bagi fasa, ruang, masa, usia untuk lalu jalan tu daripada hitam rambut kita sampailah memutih rambut kita. Dan itu semua adalah ketetapan dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita syukuri dan meledakkan kembali rasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara nasihat yang lain, usaha untuk tidak menjadi kusut dengan uban. Antaranya ada riwayat daripada Abu Daud, Nabi SAW menyatakan, la tantifu asyayb fa innahu nurul muslim. Jangan cabut uban, sesungguhnya uban itu ia cahaya bagi seorang muslim. Tapi kalau kata dah benda tu tak rapi, bolehlah. Ni dekat apa nama badan kita, yang kena dia beruban dekat hidung, bulu hidung panjang satu, tengok-tengok uban. Dia pun baca hadis ni, dia kata tak boleh cabut. Dah lah, itu dalam isu lain, itu untuk merapikan lain. Tapi kalau kata untuk uban ini, ulama sebut yang di kepala. Di kepala itulah yang dikatakan aula. Mewarnakan uban tidak boleh dengan warna hitam pekat, kecuali yang dikata ada syarat no, kecuali untuk tujuan jihad. Sebahagian ulama kata nak pergi perang, nak pergi berjihad fi sabilillah, yang medan perang, bukan jihad ekonomi yang kata pergi beli kopi Bumi Putra ke beras, tak, bukan itu. Dia kata saya tu jihad ni, jihad apa? Berniaga. Ya lah jihad, tapi bukan jihad itu. Ini jihad fil maidan, yang ini duduk di medan perang, boleh, kerana ia akan menambahkan kecenderungan takut jatuh di kalangan musuh. Warna seperti hina dan katam dibolehkan, iaitu reddish orange, jingga kemerah-merahan, ataupun merah yang lebam, merah kehitam-hitaman. Bukan hitam tu banyak, tapi merah tu banyak. Dan dalam satu riwayat yang lain, antaranya disebutkan oleh Abu Daud, Nabi SAW bersabda, inna min ijlalillah ikramazi syaibatil muslimin. Sesungguhnya termasuk penghormatan kepada Allah adalah memuliakan orang Islam yang beruban, merujuk kepada orang yang lebih berusia dan sebagainya. Itu dalam takrif tentang mewarnakan rambut. Kalau nak sebut kata ini adalah sunnah praktikal Nabi SAW, tidak. Nabi tidak pernah mewarnakan rambut. Sebab uban Nabi disebutkan paling banyak 17, dalam satu riwayat 20 lain dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan dia juga muncul hanya beberapa tempat. Satu hadis disebutkan di unfaqah. Unfaqah ni bibir, bawah bibir ada rambut, ada bulu dekat situ. Satu lagi di bawah dagu yang disebutkan sebagai apa nama ni,
Sederaih ini di bawah dagu, situ saja yang ada tumbuh uban Nabi SAW, dan juga sebagian lain adalah di kepala. Para sahabat melihat uban Nabi SAW bukan sebagai tanda penuaan, tetapi ia adalah cahaya dan juga kebijaksanaan. Dan tidak juga diriwayatkan dalam hidup baginda Nabi SAW, Nabi SAW mencabut, menutup atau merasa kurang diri dengan uban tersebut. Bahkan ia dianggap sebagai tanda keindahan dan kejujuran umur. Kita benar dengan umur kita, dan tubuh badan kita membenarkan fasa umur kita itu. Dan abang kata orang Islam ni dia memang jalan jalan benar sajalah. Bukan nak abang kata yang mewarnakan rambut dengan color itu tak benar, tidak. Yang ni tumpuannya pada kedudukan dalam usaha membiarkan dan juga tidak mewarnakan uban itu. Uban baginda Nabi SAW menjadi petanda bahawa baginda Nabi SAW adalah manusia. Nabi SAW melalui proses, melalui fasa umur dan juga usia tertentu. Nabi SAW berkhidmat dengan segala kederat dan tetap sempurna dalam sifat kenabian baginda Nabi SAW. Pun begitu, perlu juga untuk diambil ingat betapa perkara berkaitan dengan mewarnakan rambut hari ini perlu dilihat pada ingredient. Ada warna-warna yang digunakan untuk mewarnakan rambut, sumbernya, materialnya adalah perkara yang haram, maka itu perlu diperjelaskan. Yang keduanya, mestilah dia tidak water resistant, tidak menghalang air. Dia bukan dalam unsur waxing seperti mana celup lilin dan sebagainya. Itu dalam berkaitan dengan tajuk orang tua berlagak seperti anak muda. Maka kefahaman hadis yang dibawakan ini adalah bagaimana orang yang tidak mencium haruman syurga itu berada dalam risiko. Yang pertama, bila warna rambut dengan warna hitam ini, iaitu yang pertama melakukan penipuan usia, yang keduanya riak, yang ketiganya melawan fitrah insani. Bahkan dalam situasi yang sama, para ulama juga tegaskan hadis yang direkodkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini merujuk kepada 4 perkara utama. Yang pertama, menyembunyikan usia yang tua. Yang kedua, kenapa dia menyembunyikan? Tujuannya adalah untuk menipu manusia. Yang ketiga, mencari pengiktirafan palsu yang sedikit. Wah, akan jadikan dia sebagai satu sandaran, rujukan, panutan. Oi, pandai jaga rambut, hang pakai apa? Maka dia nak lariskan produk, dia bagi tahu lah produk apa. Padahal dia bubuh dai. Dan hari ni pun banyak kita tengok produk dalam media sosial. Dia panggil Pak Long mana kan, dia bubuh inai, shampoo inai nama lah. Tapi end up dia punya last result keputusan dia tu rambut jadi hitam. Jadi ini adalah satu perkara yang perlu untuk dielakkan, kerana ia termasuk dalam risiko, ancaman dan amaran daripada Rasulullah SAW. Dan yang keempat, mewarnakan rambut dengan tujuan demikian adalah satu orang yang menolak hakikat penuaan sebagai sunatullah. Takut nanti dia jadi begitu, punya takut dengan tua. Nanti dia akan pergi kepada nak cekangkan kulit muka, risau dengan SPF 30 tak bubuh dekat muka, pigmentasi kulit berlaku, kendur dan sebagainya. Jadi kerisauan pada dia, menambahkan deep anxiety, dia mula stres. Maka benda itu adalah satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tegaskan antaranya dalam Al-Quran, wa minkum may yuraddu ila arizalil umr. Sebahagian kamu dikembalikan kepada usia yang paling lemah. Dan tua ini bukan kehinaan, tetapi ia adalah fasa ujian dan juga proses untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Menyamar sebagai satu orang muda dengan tujuan hanya kepada makhluk ini termasuk dalam talbis iblis, kerana ia tidak lain tak bukan mengikut jejak langkah adu mubin ini, mengikut jejak langkah musuh yang paling nyata, iaitu syaitan dan juga iblis. Kerana itu ulama mengatakan, atau Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengharamkan pewarna hitam jika bertujuan menipu usia. Dibolehkan warna lain seperti mana inai yang asli, warna merah ataupun warna kekuning-kuningan, merujuk kepada warna perak.
Ibnu Hajar Asqalani dalam membentur ulasan daripada hadis ini dalam Fathul Bari, dia menyebutkan dengan jelas larangan hitam ini adalah kerana ia mengandungi unsur ghurur, iaitu penipuan dan juga tasyabbuh bil syabab. Dia usaha untuk meniru orang muda, yang kata belagak seperti anak muda yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Antara lain juga disebutkan oleh ulama menegaskan hitam lebih dekat kepada haram. Kalau kata dia pakai juga hitam, maka situasi itu, pemakaian itu adalah lebih dekat kepada haram, kerana ia menafikan hakikat ciptaan Allah Azza wa Jalla wa Ala. Dalam mazhab Syafi'i, qaul mu'tamad menyebutkan haram jika menipu usia. Yang kedua, dilakukan untuk tujuan maksiat. Tapi bagi isu berkaitan dengan genetik dan sebagainya, keperluan untuk masalah yang lain, usia muda tapi ada penyakit dan sebagainya, maka nak mengelakkan risau yang mungkin membebankan, maka dia melekat pada jatuh daripada haram menjadi makruh tahrim. Yang ni jika ada keperluan. Dan pengecualian juga yang dibincangkan dan disebutkan oleh para ulama pada dua perkara. Ada dua perkara yang diperselisihkan ataupun dibincang rumat oleh para ulama, iaitu pengecualian untuk mewarnakan dengan warna hitam ini pada dua kelonggaran. Yang pertama, di medan perang. Tujuan dengan satu syarat, menggerunkan musuh. Sebab musuh nampak tentera semua muda-muda, maka dengan asbab itu jatuh rasa takut di kalangan musuh kepada tentera. Yang keduanya adalah bila mana satu orang isteri berhias untuk suami. Namun pandangan ini bukan pandangan jumhur, dan ia bukan juga termasuk dalam amalan umum. Ini kita sebutkan pelarangan ini terbuka umum, bukan dekat untuk orang lelaki tetapi juga orang yang berusia. Cuma orang perempuan ni tak bincang banyak, sebab orang perempuan pakai tudung, hijab untuk aurat. Cuma bila dia dengan suami dia, maka suami dia suruh warna ke apa ke, itu diperbolehkan, kata sebahagian ulama, bukan jumhur. Namun bila disebutkan tentang situasi yang sama, maka isu berkaitan dengan tidak mencium bau syurga sama macam mana hadis yang disebutkan tentang bagaimana satu kelompok yang tidak dijanjikan syurga pada bab berkaitan dengan satu tanda kecil kiamat yang merujuk kepada berkaitan dengan kelompok yang tidak membenarkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW perihal berkaitan pada bab Nabi tegur satu orang Arab Madinah dalam usaha untuk melakukan pendebungan buah kurma. Kemudian mereka menyangkal perkataan itu, bukan perkataan itu yang menyebabkan dia tidak masuk syurga, tapi isu yang disebutkan tidak mencium bau syurga ini adalah bukan merujuk kata dia ni jadi kafir, tidak. Dia bukanlah termasuk dalam ancaman kemurtadan, tetapi dia terbabit dalam bab ancaman keras, iaitu wa'id daripada Nabi SAW yang berisiko untuk berlakunya dosa besar. Yang kedua, boleh dihukum sebelum masuk syurga dikarenakan perbuatan dia melakukan perbuatan mewarnakan rambut tersebut, ataupun yang dinyatakan la yurihuna raihatal jannah adalah satu halangan yang sementara dikenakan kepada orang demikian. Dalam situasi dan juga perbincangan fiqh terbawi, pengajaran besar menyebutkan Islam meraihkan usia tua sebagai kemuliaan, tapi tidak boleh menipu rupa kerana ia akan merosakkan jiwa. Penuaan adalah peringatan kematian. Orang tua sepatutnya tenang, wibawa dan menjadi qudwah kepada anak muda, baik lelaki dan juga perempuan. Sebab tu kita sebutkan awal tadi, kena usaha untuk berdamai dengan takdir. Kalau kita dulu masa mula kahwin ialah cantik berseri, setiap malam minyak wangi. Tapi bila dah lama kahwin, 42 tahun punya kahwin, setiap malam
bukan lagi minyak wangi. Setiap malam dulu minyak wangi harum semerbak, main dah 40 tahun kahwin, tiap-tiap malam minyak yuyi, minyak cak kapak. Jadi kena berhadapan lah dengan benda tu, sebab prosesnya adalah sama. Setiap daripada kita akan melalui situasi itu. Kemudian yang terakhir dalam kutipan pada tajuk 27 ni, dia agak singkat sebab dia cuma 1-2 hadis saja. Sesiapa yang malu dengan usia tuanya, maka dia, kata ulama, belum memahami hakikat kehidupan itu sendiri. Ingat, tua bukan aib, uban bukan kehinaan. Yang hina adalah menipu diri sendiri dan juga menipu manusia. Kemudian tajuk yang ke-28, penyakit bakhil dan kedekut bermaharjalela. Hadis yang diriwayatkan daripada At-Tabrani, dimuatkan juga oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan dalam hadis ini baginda Nabi SAW bersabda, min asyratis sa'ah ayyadhhara asy-syuhu. Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah akan bermaharjalelanya penyakit kedekut. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW, baginda Nabi SAW bersabda, yataqarrabu az-zaman wa yanqusul amal wa yulqa asy-syuhub. Masa akan semakin berdekatan, amalan semakin berkurang, dan penyakit syuh, bakhil dan kedekut akan ditancapkan dalam hati. Diriwayatkan daripada Muawiyah radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah bertambah satu urusan melainkan berat, dan tidaklah sikap manusia bertambah melainkan menjadi semakin bakhil dan juga kedekut. Kemudian diriwayatkan juga daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaquz zulma fa inna az-zulma zulumatun yawmal qiyamah wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Jagalah dirimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai berbuat zalim, kerana kezaliman itu menyebabkan kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah dirimu, jangan sampai terkena penyakit syuh, kerana penyakit syuh itulah yang merosakkan orang-orang sebelum kamu, iaitu mendorong mereka untuk melakukan pertumpahan darah dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan ke atas mereka. Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala berkata, boleh jadi kerosakan ini ialah kerosakan yang menimpa mereka di dunia dengan melakukan pertumpahan darah sesama mereka, dan boleh jadi kerosakan dan kebinasaan di akhirat. Dan yang kedua ini lebih jelas, dan mungkin juga dibinasakan di dunia dan juga di akhirat. Situasi berkaitan dengan kebakhilan dan juga kedekut yang kita biasa dengar adalah satu proses pemahaman tentang situasi perjalanan zaman dunia. Semakin dekat dengan kiamat, maka manusia akan mengalami krisis jiwa yang begitu merudum. Manusia akan duduk dalam keadaan cinta kepada harta dengan melampau, dan dia sanggup untuk menindakkan ataupun mengatakan tidak punya apa, asalkan dia tidak menjadi orang yang mengeluarkan harta untuk menjadi sedekah. Al-bukhl, salam dalam doa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl, minta supaya tidak menjadi orang yang bakhil. Dalam bahasa Arab, bukhl bermaksud enggan walaupun mampu, yang tu bakhil. Kedekut satu lagi ya. Kalau kata syuhu, yang ni lebih dahsyat daripada bukhl. Kalau bakhil tu dia ada tapi dia tak mau bagi. Yang syuhu ni dia adalah penyakit kedekut, bukan bakhil bin Haji kedekut dah ni. Ini sebagai ketuan. Dia punya kedekutnya tahap kuasa 3. Dia adalah lebih dahsyat, iaitu bakhil campur tamak, campur satu lagi takut miskin.
Bila bergabung tiga benda ni dalam faham dia, maka dia jadi orang yang syuhu ataupun syuha dalam hadis yang kedua. Dan syuh ini kata ulama lebih berbahaya daripada bakhil. Cuma perbincangan tentang syuh ni jarang disebut kan, sebab kita dah kaya dengan kebakhilan dan kedekut tu. So kita cuma ingat bakhil dan kedekut, sedangkan dia ada satu lagi namanya syuh. Syuh ni lah sifat yang menghimpunkan antara bakhil, rakus dan takut kehilangan dunia. Dan fasa ini adalah fasa yang kita akan nampak daripada perjalanan hidup kita sepanjang kita ada di atas muka bumi, terutamanya pada waktu mendekat kepada hari kiamat. Antara yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, bakhil ni adalah punca kebinasaan jiwa. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, barang siapa yang dia pelihara daripada sifat bakhil jiwanya, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Kejayaan sebenar bukan pada banyak harta yang dikumpul, tetapi selamat daripada sifat syuh itu. Ancaman neraka ke atas orang bakhil, wala yahsabanna alladhi yabkhuluna bima atahumullah min fadlihi wa khairul lahum. Janganlah orang-orang yang bakhil menyangka kebakhilan itu baik bagi mereka. Harta yang kita kumpul akan menjadi beban di akhirat sekiranya tidak diselesaikan segera di atas dunia pada jalan-jalan yang baik. Harta yang kita kumpul tidak akan pernah meringankan kaki kita untuk melangkah bergerak di yaumul mahsyar. Harta yang kita kumpul tidak menjadi kebaikan yang boleh membantu kita di akhirat sekiranya tujuan, niat, tumpuan sewaktu kita menghimpunkan harta itu adalah bersifat duniawi, bukan akhirat. Dan ini adalah betapa menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ancaman dan juga amaran azab yang pedih bagi orang yang bakhil, terutamanya dalam dua perkara, pada bab zakat dan juga infak sedekah. Mengapa bakhil menjadi satu wabak yang merebak di akhir zaman? Tak lain tak bukan, ia adalah dikhanakan oleh hubbud dunia, ra'su kulla khati'ah, iaitu cinta dunia ini adalah kepala kepada setiap perkara-perkara yang tidak baik, setiap perkara yang salah, setiap perkara yang tak elok. Dia bermula dengan cinta dunia. Yang kedua adalah kerana hilang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang bakhil percaya harta miliknya bukan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga kita sebutkan sepanjang fasa berkaitan dengan kempen keilmuan itu perlu dipandu dengan iman. Kalau tengok pada jalan-jalan Qarun, asal penggali kubur jadi orang kaya, bila ditanya kenapa kaya, maka dia kata ilmin indi, ia adalah kerana ilmu yang ada dengan aku. Aku pandai marketing, aku pandai promosi, aku pandai buat testimoni, aku pandai untuk tarik customer, dan sebab itulah aku kaya. Tak ada sikit satu inci barang satu hun pun menceritakan tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghani wal-Mughni. Tak cerita tentang Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha kaya lagi mengkayakan. Tak sebut. Maka apa berlaku dekat mereka di dunia Qarun, dan juga sebagai riwayat mengatakan serta pengikut dia, orang yang bercita-cita nak jadi macam dia, orang yang duk fikir kalaulah hidup dia kaya macam Qarun, ditenggelamkan di dalam perut bumi dengan dibukakan tanah ini, kemudian dibenamkan Qarun bersama dengan harta-hartanya, wa khasfun, ditutup semula, dan harta Qarun punya berlambak. Kalau kata korek dekat Matang Poh pun jumpa harta, dia pun kata harta Qarun punya jauh, dia duduk sampai sini dia punya harta. Dan ini adalah satu peringatan yang keras bagi orang yang bakhil, yang percaya kata harta tu adalah milik dia, usaha dia. Dia bukan ada kena mengena dengan izin, reda, ataupun apa yang disebutkan dengan lebih berat. Mereka katakan ini tidak ada campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala, ini bukan rezeki Allah. Ini adalah satu kebatilan yang perlu untuk dilunturkan dan dikikis daripada menyinggah di hati kita. Yang ketiga antara yang disebutkan ulama, kenapa penyakit bakhil dan kedekut ini bermaharajalela adalah disebabkan oleh masyarakat yang bersifat individualistik, keakuan yang melampau, ananiyah,
sifat individu yang terlalu membesarkan diri. Dan ulama kontemporari menyatakan manusia ini hidup untuk diri dia sendiri. Dia akan kata masa aku jatuh tak ada siapa pun main, tapi bila aku kaya ramai mula kenal. Jadi sepatutnya yang menikmati harta itu adalah aku. Dan juga tak ada siapa yang boleh ambil sedikit pun daripada apa yang telah aku usahakan dengan jatuh bangun yang aku lalui. Dan ini antara benda yang sepatutnya dielakkanlah. Janganlah duk pi dengar ataupun duk pi campur dengan circle lingkaran dan lingkungan manusia seperti ini, kerana mereka adalah orang yang tidak memahami betapa Allah kasih dan cinta kepada mereka, dan mereka dikayakan kerana Allah Ta'ala nak jadikan mereka muzaki, iaitu orang yang mengeluarkan zakat. Dulu dia adalah orang yang terima zakat, sekarang dia dah kaya, dia kena jadi orang mengeluarkan zakat. Duduk dalam 2 poin tu pun dah selamat dah. Kalau kata kita susah, kita kena sedar betapa kita ni memenuh pada wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang terima zakat, dia juga ada usaha dia dalam bab harta, iaitu menggunakan harta zakat pada jalan yang benar. Kita yang kaya juga duduk dalam takluk mimma razaqnahum yunfiqun, iaitu cukup kiraan, cukup haul nisab, maka kita kena lagi bayar. Duduk main peranan, bukan duduk dalam faham kata aku kaya, aku yang bayar zakat, hang terima zakat tak ada apa guna. Tak, yang terima zakat tu pun main peranan. Kalau semua orang duduk dalam keadaan menjadi pembayar zakat, tidak ada orang yang terima zakat, agak-agak apa berlaku? Macam mana zakat nak dikenalikan? Apakah ruang yang boleh untuk kita usahakan? Dan sebab itu bersyukur dalam mana-mana kedudukan. Tongkat Nabi Musa AS dalam satu riwayat sepanjangnya adalah 10 hasta. Di setiap bucu pada 4 lapis muka, 4 lapis permukaan itu ditulis dengan beberapa perkara. Antara yang ditulis yang keempat daripada tulisan yang diletakkan, yang diukirkan di tongkat Nabi Musa AS adalah orang miskin yang tidak meredai kemiskinannya adalah lebih hina daripada anjing. Yang menunjukkan betapa jangan pernah kita merasa beban kemiskinan, sebab kadang mungkin kemiskinan itu lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjauhkan. Begitu juga kata ulama Ibnu Hajar Asqalani bila memberikan ulasan, antara lain dia menyebutkan bakhil akan merebak apabila iman melemah dan manusia takut masa depan dunia. Terlalu memikirkan perkara ke depan. Dalam waktu yang sama mereka duduk dalam keadaan tidak beramal untuk memantapkan iman, dan ini memudahkan proses berlakunya apa yang disebutkan fermentasi bakhil. Penampaian bakhil dalam diri itu mudah berlaku. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam Ihya, bakhil adalah penyakit hati yang berpunca daripada panjang angan-angan dan takut mati miskin. Dan kita akan kembali sebentar lagi selepas daripada syiar azan dikumandangkan, insya-Allah. Luangkan sedikit penggunaan salat isyak kita pada malam ini bagi menghabiskan perkongsian kita, insya-Allah. Oleh itu kata Ibn Al-Qayyim dalam menambahkan ulasan pada perkara berkaitan dengan syuh. Ibn Al-Qayyim mengatakan syuh adalah musuh keadilan dan pemusnah kasih sayang sesama manusia. Bila baginda Nabi SAW menyatakan fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum, kerana penyakit syuh itu yang merosakkan orang-orang sebelum kamu, iaitu mendorong mereka melakukan pertumpahan darah dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan ke atas mereka, menunjukkan betapa gerakan yang berlaku di kalangan orang yang tidak mendapat pembelaan yang adil daripada segi harta, terutamanya pada bab zakat dan sebagainya, mampu untuk menggulingkan dan menjatuhkan satu kriteria pentadbiran. Kerana itu juga bagaimana Ibn Al-Qayyim menyebutkan lagi, musuh keadilan ini adalah kebakhilan itu sendiri. Bila mana satu kedudukan yang sepatutnya dilakukan, sebagai contoh zakat, tidak dibayar,
diusahakan untuk larikan diri daripada membayar zakat, maka akhirnya wujud kelompangan sumber kepada orang yang diletakkan di kalangan asnaf. Kerana itu kata Mutawalli Sya'rawi, dia katakan mudah, sekiranya ada orang Islam yang menjadi fakir dan miskin di sebuah negara Islam, maka ketahuilah ada orang yang sedang menzalimi orang-orang Islam itu dalam bab harta. Maksudnya kalau tengok pada proses zakat dan sebagainya, dan masih lagi wujud kefakiran yang melampau di kalangan masyarakat umat, maka ini adalah satu perkara yang disebutkan berlakunya corruption, penyelewengan, khianat pada amanah mentadbir dan mengurus kewangan mengikut dustur agama. 6 yang antara lain disebutkan juga 5 perkara yang menjadi kesan kepada kebakhilan terhadap masyarakat. Yang pertama, putus silaturahim. Yang keduanya, fakir makin terpinggir. Yang kaya makin keras hati. Yang keempat, doa tidak makbul bila mana kebakhilan ini berlaku dalam masyarakat, kerana ada harta orang dalam nafkah wajib kita, dalam zakat kita yang tak dikeluarkan, dan itu adalah mengambil harta orang secara batil. Yang kelima, hilang keberkatan harta itu sendiri. Bila satu orang meletakkan untuk menghilangkan penyakit bakhil ini, maka ada satu ayat yang sepatutnya dijadikan sebagai renungan dalam. Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan dalam surah Sabah ayat ke-39 pada perihal berkaitan dengan membunuh kerisauan tentang kehilangan harta yang mungkin wujud disebabkan oleh sedekah. Allah Taala nyatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, yang mana bermaksud dan apa sahaja yang kamu infakkan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, apa-apa yang kamu sedekahkan, kamu infakkan, kamu wakafkan, segala apa yang berkaitan dengan harta, maka dialah fahuwa yukhlifu, Allah yakni yang akan menggantikannya. Dan Allah Ta'ala tutup ayat 39 dengan satu penetapan yang begitu besar, wa huwa khairur raziqin, dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Harta yang kita duk bagi, itulah yang kita akan jadikan sebagai currency di akhirat. Harta yang kita duk keluarkan atas jalan infak, wakaf, sedekah, semuanya akan berbalik kepada kita pada satu ketetapan hari yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis yang bermaksud, lindungilah diri dari neraka walaupun dengan bersedekah dengan sebiji tamar. Dan ingat, kematian adalah satu proses yang sukar bagi orang yang sepanjang hidupnya bakhil. Orang yang duduk dalam keadaan bakhil, kematiannya adalah kematian yang sukar. Bakhil bukan sekadar tidak memberi, tetapi bakhil itu adalah penanda aras kepada kelemahan iman. Bakhil adalah satu bukti seseorang itu takut dengan kematian, dia takut dengan perihal dunia, apa yang akan berlaku esok dan sebagainya. Dan yang ketiganya, kelompok yang bakhil ini juga menunjukkan betapa mereka termasuk dalam kalangan orang yang melupakan, berusaha untuk melupakan akhirat. Apabila bakhil menjadi budaya, itu isyarat jam sudah hampir berbunyi. Sebab itu hidup, perbanyakkanlah sedekah untuk infak. Hidup kena banyak sedekah, moga rezeki menjadi barakah. Orang yang sedekahnya tulus, rezekinya tidak akan putus-putus. Moga-moga kita termasuk di kalangan orang yang dilembutkan hati kita, menguruskan kelapangan rezeki dan keluasan harta pada jalan yang Allah Ta'ala redha, insyaAllah. Jadi dekat itu dulu perkongsian untuk malam ini. Nanti pada pertemuan seterusnya adalah tajuk ke-29 pada bab berkenaan dengan banyak sekali perdagangan, isu yang berkaitan BNPL dan sebagainya.
mungkin akan kita usahakan untuk disaji hidangkan kepada tuan-tuan insya-Allah. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dalam bulan Rejab ini dan memberkati kita juga di bulan Syaban dan disampaikan kita ke dalam bulan Ramadan insya-Allah. Dan selamat kembali ke sekolah pada anak-anak dan ibu dan ayah, bertambahlah untuk urusan persekolahan anak-anak yang sudah pun kembali, dan kita doakan moga-moga negara kita aman tenteram dan kita dapat melakukan ibadat selayaknya dengan sempurna insya-Allah. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulang. Aku liqauli hadza astaghfirullahal adzim wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fayafudul mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.